Bagaimana saya mula faham duit bocor? Dulu setiap kali gaji masuk, rasa lega. Tetapi peliknya, belum hujung bulan, baki sudah pun tinggal sedikit. Padahal bukan berbelanja besar pun, cuma sedikit-sedikit setiap hari. Sampailah saya terbaca satu ayat. Duit tidak hilang, cuma bertukar tangan kepada yang pandai urus. Bila semak balik, rupanya banyak yang bocor pada benda yang tidak memberikan nilai. Duit keluar, tetapi tiada hasil. Sejak itu, Tuan Pan, saya ubah strategi. Setiap kali gaji masuk, saya selamatkan sebahagian ke dalam akaun Masket Public Gold. Barulah selebihnya saya gunakan untuk belanja. Kata Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, jika duit asyik bocor, tukarkan sebahagiannya kepada emas. Duit boleh habis, tetapi emas kekal menjadi harta. Tukar duit bocor menjadi harta yang sebenar. Simpanlah serendah RM100 dan ke atas melalui akaun emas gap. Kumpul sedikit-sedikit, lama-lama ianya menjadi aset yang kukuh. Tuan Pan mulakan tabungan, hubungi saya untuk bimbingan. Like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.